Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Idlan 73. So ya, ada. Alhamdulillah, hampa boleh dengar suara aku dengan clear. Hopefully clear lah kali ni. So aku akan cover on audio setup aku untuk kamera ni in the next video. Sebab hari ni video pasal benda lain lah. So hari ni adalah hari Isnin 26 hari bulan 26 hari bulan 5 2025. Hari Isnin. Aku naik motor ayah aku, Honda Hornet CB 900. Masa aku nak pergi jauh sikit lah hari ni. Dan hari ni bukan sesi layan corner, lebih kepada nak pergi commute. Nak pergi tengok barang. Katanya ada satu barang jackpot. So aku nak pergi hintai lah. Kalau ada rezeki kan, kita boleh sambang lah. Dan kebetulan ada kawan aku, kenalan lah, aku tak pernah jumpa pun. Kenalan daripada TikTok dengan Facebook lah. Tu chat through WhatsApp lah. Kebetulan dia macam berminat dengan boot yang aku nak jual. So aku bawa sekali lah boot. Aku tak pakai lah, aku pakai kasut Converse aku, and just bawa lah boot dalam bag. Aku pakai bag sekarang ni. Jadi ya, aku tak check pun minyak. Jangan mampu ikut jalan sudah ada ikut minyak. Lagi kau mana apa aku nak kena bounty isi minyak. So aku prefer Petronas. Jadi kat mana ada Petronas? Oh, kat kepala batas sana. Aku akan masuk Sungai Dua. Ada hati tak nak senang lah. Lalu Sungai Dua, lalu tol Sungai Dua. Jadi aku akan straight away pergi kepala batas, masuk highway daripada exit Sungai Dua. Out teruk lah suspension motor ni belakang. Lembut gila. Aduh deh, nak kena buat something lah. Aku tak tahu if there's a way untuk adjust preload untuk monoshock ni. Sebab aku rasa lembut gila. Dalam corner cuak, dia membuai-buai. Dia tak pegang aku in one place tak. Dia rasa macam tak tahu aku nak explain. Aku bukan expert lah buat ni, tapi more or less macam tu lah. Aku harap view okay, pasal ini setup aku naik Z6. So aku ada tolak ke depan sikit lah, so that motor tegak kan. So that dia lebih menghadap ke meter apa semua lah kan. View okay lah kot, hopefully. Lagi aku nak isi minyak, lepas tu isi angin lah kot. Biar angin pun jadi punca juga. Motor ni membuat-buat. Dalam turn kalau ada bonggol tau kan, auto tegak motor ni. Tu yang aku takut. As of now aku rasa tak ada apa benda yang menarik. Sagi ada apa-apa aku sambung lain lah. Ciao. So sekarang aku ada dekat pam minyak. Isi minyak dulu. RM10 ke? Ya. 31 PSI. Boleh lah 32. On road. Nak pergi Jawi tak? Okay baik. So kita sambung perjalanan lah, jom. So kita dah nak masuk highway.
So aku nak try ni lah. Nak try high speed test punya audio lah. High speed pun bukanlah laju sangat pun. Setakat 1314 je. Alamak, aku risau lens aku pecah. Bear in mind motor ni punya meter sangat berat tak tahu kenapa. Tak tahulah sangat berat ke, tapi dia lebih berat lah daripada meter motor lain. Banyak kereta. Kadang pelik, hari Senin ni orang pergi mana? Nak kata lunch hour belum lagi. Tak tahu. Oi, askar. So aku tak nak ganggu depa punya konvoi. Jadi kita elakkan daripada duduk dekat dengan depa. Kita cuba jauhkan diri. Ingatkan itu je. Rupanya ada accident pula depan ni. Aduh. Semoga dipermudahkan lah. Dah tak pasal abang nanti. Bawa dia lebih lah. Pastilah kat depan ni tetap jam juga. Ingatkan itu je reason dia jam. Sampai berpusing macam tu, boleh kata laju lah. Ataupun kereta yang pusing. Entahlah, tak tahu nak buat spekulasi. Teringat zaman-zaman aku intern dekat BM dulu. Tiap-tiap pagi lalu jalan ni. Lalu sikit mana. Ya. So aku rasa tak ada benda sangat pun aku nak share kat atas highway macam ni. Okay, tunggu clear sikit baru aku cambung sembang lain lah. For the time being aku nak layan jam sat. Aduh, tak suka. Stress. So kita akan lalu Tol Juru. Halau selatan tak apa Tol Juru. Halau utara tu lah yang scary sikit. Aku rapat kiri siap-siap. Lori banyaknya lori. Aduh, banyaknya lori. Apa ni apa Husky. SYM Husky. Sikit lah. Mana nak parking? Mungkin pilih depan kedai dia ni tak apa. Iya. Sampai. Dia just straight away pergi naik atas. Aku sambung lencau. A few moments later. Selesailah sudah urusan dekat Elchong. Adalah beberapa perkara menarik jugalah. Sekarang ni aku nak pergi ke satu masjid Jawi ni. Pasal member nak try boot dengan suit. So alhamdulillah settle lah sudah urusan aku dekat Jawi.
Alhamdulillah boot pun sold. Thank you Abah Hisham. Semoga berbahagia dengan boot baru. So sekarang ni tak ada apa dah. Kita balik SP yang pernah isi. Semua pun dah settle. Kita balik lah pelan-pelan. Berapa dah? 12.18. Kau nak singgah makan lah. Lori. Banyak sangat lori. Tol Jawi. Aku nak try call Adli lah, tengok dia ada mana. Kok dia boleh available untuk lunch ke? Boleh lah lunch dengan dia. Okay, so ni pot-pot yang menakutkan juga dekat untuk geng-geng motor lah. Plaza Tojuru. Aku pun ada sejarah kat Plaza Tojuru ni. Aku rasa geng-geng utara yang pakai motor lah, kalau tak pernah kena apa-apa dekat Tol Juru dengan Tol Sungai Dua, ini memang baik sungguh lah. Memang tak pernah buat salah lah. Ada deh. Sungai Dua hari tu aku pernah kena exhaust Kati standard dengan Apis lah, member aku ni. Kalau kat sini aku pernah kena motor RS aku kak. Tak ada road tag, aku tak perasan. Masa tu aku on the way balik daripada U. Aku nak balik rumah, nak balik SP lah. Lepas tu tengok road tag mati seminggu. Aduh hai, sayang betul. Tu kena urusan tu serabut, nak kena pergi mahkamah and so on. Ujung lah dia tak sita ke apa kan. So okay lah. Itu dah ada dekat Shell. Aku rasa aku nak call Adli dulu lah, tengok macam mana. Kalau dia available nak lunch sekali ke kan, cun ke, boleh duduk sembang kan dia. So tak ada respon lah daripada Abang Deli kita. Jadi aku ambil keputusan balik lah. Tak mau kacau orang. Mungkin orang tu dah busy ke, ada plan ke. Ya. Dulu aku tak dan pun bawa motor ni main intern. Agak struggle lah. Kita balik tengah lah. Aku haus sebenarnya, tapi kena kat rumah lah. Oh, nah. Boleh kot. Kita cuba. Wih. Tak padan naik motor sam-sam macam ni, bu. Okey, ya. Betul tak ada box. Kalau naik GS aku buat macam tu, memang orang maki. Ya. Aku rasa dah tak ada apa-apa dah kot. Thank you guys for watching. Oh, ada lagi lah. Sekali aku reveal lah barang apa yang aku beli from El Chong. Aku sambang satu benda idaman aku kat. Cumanya dia macam show unit, display unit yang dah sangat lama actually. So dia agak season sikit. Kita tengoklah macam mana kalau boleh restore ke apa, boleh refurbish ke apa-apa. So macam tu lah. Kalau boleh, tak boleh tak apa nak buat macam mana kan, benda nak jadi. So yeah, thank you guys for watching. See you in the next one. Ciao.